Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 7 akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Peranan Pendidikan Etika dalam menangani isu buli dan keganasan di institusi pendidikan. Isu buli dan keganasan di institusi pendidikan semakin membimbangkan kerana ia memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan emosi, psikologi dan akademik pelajar. Buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti buli fizikal, lisan, emosi dan cyber. Oleh itu, pendidikan etika memainkan peranan penting dalam membentuk sasiah pelajar melalui penerapan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, empati, tanggungjawab dan integriti. Melalui pendidikan etika, pelajar dapat memahami kesan buruk perbuatan buli dan seterusnya mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan harmoni. Seterusnya, saya menjemput saudara Muhammad Nazim untuk menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya isu buli dan keganasan di institusi pendidikan. Terima kasih kepada saudara Anas kerana pembentangan sebentar tadi. Saya pula akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku membuli. Antara faktor utama ialah faktor psikososial. Pelajar yang mempunyai masalah emosi, kurang empati atau mengalami tekanan lebih cenderung untuk membuli orang lain. Selain itu, perbezaan status sosial, ekonomi, agama, jantina dan etnik juga boleh menjadi punca berlakunya buli. Faktor keluarga seperti perpecahan keluarga dan gaya keibubapaan yang tidak sesuai turut menyumbang kepada tingkah laku agresif dalam kalangan pelajar. Seterusnya, terdapat beberapa jenis buli yang sering berlaku di sekolah seperti buli fizikal, buli lisan, buli psikologi dan buli cyber. Semua bentuk buli ini boleh memberi kesan buruk kepada mangsa jika tidak ditangani dengan segera. Akhir sekali, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mencegah buli sejak usia awal kanak-kanak melalui pendidikan dan pembentukan akhlak yang baik. Saya serahkan pembentangan ini seterusnya kepada saudara Ahmad Amir untuk membincangkan kesan-kesan buli dan keganasan. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menerangkan kesan buli dan keganasan terhadap individu. Buli boleh mengakibatkan mangsa mengalami tekanan emosi, kemurungan, keresahan dan kehilangan keyakinan diri. Dalam kes yang lebih serius, mangsa boleh mengalami trauma yang berpanjangan. Selain itu, mangsa sering menghadapi masalah dalam pembelajaran kerana suka memberi tumpuan di dalam kelas semasa belajar. Prestasi akademik mereka akan merosot. Bagi pelaku pula, jika tingkah laku agresif ini tidak dapat dibendung, mereka berisiko terlibat dalam masalah disiplin dan jenayah pada masa hadapan. Jelaslah, buli bukan sahaja memberi kesan kepada mangsa tetapi juga kepada pelaku itu sendiri. Saya menjemput saudara Muhammad Adam untuk meneruskan pembentangan mengenai kesan terhadap institusi sosial serta masyarakat dan negara. Sekian. Terima kasih. Kesan buli dan keganasan turut memberi impak kepada institusi sosial seperti sekolah dan keluarga. Di sekolah, kejadian buli mewujudkan suasana yang tidak selamat serta mengurangkan motivasi pelajar untuk belajar. Reputasi institusi pendidikan juga boleh terjejas apabila kes-kes buli menjadi perhatian masyarakat. Dalam institusi keluarga pula, keganasan boleh menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan mewujudkan trauma kepada anak-anak. Dari sudut masyarakat dan negara, budaya boleh menyebabkan penghakisan nilai moral, hilangnya sifat empati dan meningkatnya konflik sosial. Negara juga akan kehilangan modal insan yang berkualiti apabila mangsa buli gagal mencapai potensi sebenar mereka. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama bagi membendung gejala ini. Seterusnya, saya menjemput saudara Muhammad Nadif untuk menerangkan langkah-langkah mengatasi isu buli dan keganasan.
Baik, terima kasih. Seterusnya saya akan terangkan langkah-langkah untuk menangani isu buli dan keganasan ini. Okey, terdapat beberapa langkah yang boleh dilaksanakan bagi menangani isu buli dan keganasan ini. Okey, seperti mana kita tahu, gejala buli ini semakin berleluasa. Jadi, terwujudnya langkah-langkah untuk menangani dan membendung isu-isu buli dan keganasan ini. Okey, pertama, pihak sekolah perlu meningkatkan kesedaran mengenai buli melalui ceramah, seminar dan program pendidikan. Di sini pihak sekolah harus memainkan peranan penting untuk membendung gejala buli ini. Okey, kedua, pelibatan ibu bapa dan komuniti amat penting dalam membantu mengenal pasti dan menangani kes buli. Macam mana kita tahu, di rumah ibu bapa saling mengetahui masalah anak dia. Jadi, apabila ibu bapa dapat tahu ada simptom-simptom, ada gejala-gejala buli kepada anak dia, so dia boleh bendung masalah itu. Okey, seterusnya, ketiga, sekolah perlu menyediakan perkhidmatan kaunseling yang mudah diakses bagi membantu mangsa mendapatkan sokongan emosi. Selain itu, kempen anti-buli perlu dijalankan secara berterusan dengan kerjasama pihak sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Melalui usaha yang bersepadu ini, gejala buli dapat dikurangkan dan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dapat diwujudkan. Terima kasih daripada saya. Sekarang saya menjemput saudara Wan Ahmad Faris Solihin untuk menyampaikan rumusan dan penutup pembentangan. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai rumusan, isu buli dan keganasan merupakan masalah yang perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak kerana kesannya bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada institusi sosial, masyarakat dan negara. Pendidikan etika merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam membentuk akhlak dan sasiah pelajar agar mereka lebih menghormati antara satu sama lain serta menjauhi perbuatan yang boleh menyakiti orang lain. Kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa, komuniti dan kerajaan amat penting dalam memastikan gejala buli dapat dibendung secara berkesan. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mewujudkan persekitaran pendidikan yang selamat, harmoni dan bebas daripada buli demi masa depan generasi yang lebih cemerlang. Sekian, terima kasih.